Time keluar tu buka pintu toilet tu terbuka. Okay. Pintu toilet tu terbuka lah. Lepas tu kita tengok lah kan, buka dekat situ, nampak si Salihah tu tengah duduk di tengah macam tak tahulah dia ambil pad dia tu, dia letak dekat muka dia. Yeah. And I was like macam dia ni buat apa? Dia bukan macam jilat makan-makan, tapi dia letak dekat badan dia. Oh, dia macam ambil tepi-tepi. Dia tepek-tepek dekat badan dia. Aku nak muntah please. Kita patut bagi Okay. Okay, tak apa. Teruskan. Korang yang makan tu tolong berhenti sekejap Okay. Lepas tu dia tepek-tepek dekat dalam dia punya muka. Lepas tu kita nak tegur, kita takut. Macam betul ke ni dia? Ke bukan dia? Kan? Sebab masa tu memang dia buat macam itu sabun badan. Dia buat itu macam sabun badan. Buat ritual lah. Ya, tapi tak tahulah kenapa dia macam tu. Sebab dengar-dengar dia kata